Of course, antara fokus-fokus yang akan difokus dalam pembangunan semula Gaza adalah pertamanya mewujudkan semula medical services, di mana bantuan-bantuan kesihatan dapat diberikan kepada seluruh penduduk Gaza yang telah disekat ubat-ubatan dan juga lain-lain bantuan perubatan ke atas mereka. Kemudian education, maknanya pendidikan. Sekolah-sekolah harus dibina semula. Sekolah-sekolah temporary, sekolah-sekolah di bawah kemah, sekolah-sekolah sementara harus berjalan kerana anak-anak harus ada aktiviti untuk merasakan diri mereka normal seperti mana anak-anak lain yang mempunyai akses kepada pendidikan. Ini antara perkara-perkara yang harus diberi penekanan. Jadi pembinaan semula Gaza daripada tugas yang diberikan kepada UNRWA, WHO, WFP dan sebagainya, negara-negara lain juga harus memberi bantuan dan juga contribute terhadap pembinaan semula Gaza. Tapi harus kita perhatikan dan kita jaga ialah kesempatan-kesempatan yang diambil di bawah perjanjian 20 poin ataupun 20 perkara Trump ini yang akan membuka Gaza kepada kuasa-kuasa luar. Yang ini yang kurang dipersetujui oleh kami semua, di mana rakyat Palestin tidak diberikan hak untuk self-determination. Jadi masyarakat antarabangsa perlu memainkan peranan yang sangat-sangat besar untuk Gaza. Mereka tidak boleh hanya menghantar bantuan kemanusiaan, tapi mereka perlu hantar bantuan politik, mereka perlu hantar bantuan ekonomi, mereka perlu hantar bantuan ketenteraan. Itu yang lebih penting. Mereka perlu hantar askar-askar mereka masuk ke dalam Gaza untuk menjaga keamanan di sana dan untuk meningkatkan jaminan untuk tidak berlaku lagi serangan udara yang dilepaskan daripada pihak rejim Zionis. Sebab Gaza akan menjadi lebih kritikal selepas ini kerana tiada lagi tebusan di dalam Gaza. Tiada lagi warga negara Israel yang menjadi tebusan dalam Gaza yang boleh dijadikan sebagai leverage ataupun bagian chips. Oleh itu, untuk sambung semula peperangan ke atas Gaza, untuk sambung mula genosid sebelum ini, kemungkinan akan berlaku.